Baik, pagi ni aku dapat satu job 6-seater. Tadi aku hantar dia orang ni pergi ke rumah keluarga Angkatan Tentera ni. Rumah keluarga Angkatan Tentera Kem Batu, Kantomen 14. Okay, drop off RM16, 6-seater. Kita ada strik pukul 9. Okay. Area 14 ni dia punya jalan, dia orang tengah buat ni kerja-kerja yang tak pandai habis ni. Jadi sempit, jadi satu way saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Pada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Right, aku tak tahu bila video ni nak keluar. Hari ni 4 bulan Jun 2025. Semalam aku tak dapat nak buat banyak. Hari Rabu hari ni. Hari Sabtu nanti aku dah nak berlepas. Aku akan pergi Jakarta. So apa yang kita dapatlah, insyaAllah. Alhamdulillah. Saya doakan anda semua sihat sejahtera dan mendapat ping-ping yang mantap. Aku nak balik rumah lah. Balik rumah nak bayar bil air dulu. Sebelum apa-apa bayar bil air dulu. Okay, let's go. Baik guys, aku lepas dari Maybank Jinjang tadi, aku singgah kat Maybank Jinjang. Sekarang aku nak balik rumah. Tak jadilah ni guys, aku dapat ping. Aku nak bayar bil air. Aku dapat ping, Alhamdulillah. Kita layan ping dulu. Ping ini harga boleh tahan 6-seater. Harga boleh tahan 6-seater. Pergi ke Denai Alam, Shah Alam, Denai Alam, Bersiaran Mata Pasar. Okey lah. Dan aku punya timer pun dah mula. Alhamdulillah. Turn left on Jalan 5/18D. In 100 meters, you arrive. You've arrived at your destination. Have arrived at your destination. Baik guys, kita drop off customer ni dekat Denai Alam ni. Oh, area Shah Alam ni. Elmina, RM74 cash, 9.57. Alhamdulillah. Perjalanan lancar. Aku tengok sebelah sana tadi ada area kedai ya. Kita sini lah. Boleh tu, tak boleh. Tapi jauh sangat dia punya U-turn tadi. Nak pergi sebelah kanan ni U-turn 1.5 km. Kita pergi minum lah. Sementara kita on 6-seater saja ni.
Elmina lah. Aku melimpasi Elmina. Sini aku tengok ada kedai-kedai. Apa nama area ni? Apa nama area ni? Elektron. Metafasa Elektron. Jalan Elektron. Ada kedai. Sini ada kedai. Depan sana pun ada kedai. Tak tahu sebelah mana kita boleh lepak. Mentose. Atau belakang tu, sitting tu. Biasalah lepas kita buat six seater ni. Nasi lemak RM1 pun ada. Takwa pun ada. Kita lepak dekat Takwa. Macam pernah aku duduk sini. Aku macam pernah duduk minum sini suatu ketika dahulu. Takwa Corner. Restoran Takwa Corner. Okay, baik guys. Aku lepas Mentose tadi dapat ping ni pergi ke Elmina Lakeside Mall, pergi ke Plaza Damas. Alhamdulillah. So kita kena U-turn dekat depan ni. In the roundabout, take the third exit on Bergerana Garcinia. Then turn left. 80 meters, make a right U-turn, then turn left. In 40 meters, make a right U-turn. Good Tree Highway. Mana Jaya Crossing. Turn left. Oh, ini namanya Elmina Lakeside Mall. Oh, nasib belum ada. In 100 meters, turn left. In 100 meters, turn left. Then in 40 meters, you will arrive at your destination. Elmina Lakeside Mall. In 60 meters, turn left. Turn left. You've arrived at your destination. You have arrived at your destination. Okay, kita drop off customer ni dekat Plaza Damas. Sekejap, kita keluar dulu. Terima kasih. Plaza Damas. Alhamdulillah ping ni bawa kita balik area kita sini. Alhamdulillah. Jom kita drop off. Tol mahal RM7.60. Okey, kita bagi dia 5 star. Kita masih menegakkan 6-seater. Alhamdulillah. Kita nak tunggu dekat Damas ataupun
ataupun kita ke Publica. Kita ke Publica lah. Aku lepak di TWY ke RT ke, ping di sana. Bismillah. Istana Negara. Let's go. Baik guys, kita menuju ke Lychee French School. Jalan Utama Seraya. Kita dapat ping ke Desa Sri Hatamas. Alhamdulillah. Cantik dah jalan ni ya. Selalu malam-malam pun dia orang buat kerja sini. Okay, itu dia tadi. Desa Sri Hatamas 6-seater. Alhamdulillah. Aku punya minyak punya range pun 173. Ni kalau dapat job KLIA ni memang berkelip-kelip lah dia nanti. Tapi memang boleh sampai lah. Sebab consumption naik tu ada kurang. Alhamdulillah. Tadi guna tol lah, Dash. Tol Raya Dash plus Becala. RM2.3 campur dengan RM3. Jadi RM7.6. Hebat ya. Aku punya anak 2 orang tu seronok lah dia orang balik beraya Raya Haji. Dia orang dekat Miri dah. Kakaknya yang nombor 2 tu dekat Miri juga buat internship. Jadi kita pergi Jakarta ni nak jumpa dia punya abang yang sulung tu. Tapi hujung bulan nanti dia balik KL juga. Cuma dia kata dia nak pergi Jakarta Bandung. So kita layan dia dekat Jakarta Bandung. Mana ni customer? Where is the customer? Kita sampai ni sekolah French. Alah kau sidai aku. Sayang ni, harga bagus. Kita drop off customer ni dekat Bukit Kiara Hills. Alhamdulillah. Okay, jom kita keluar. Yes, kita cuci mata. Rumah orang kaya. Kereta ada orang. Oh yo, Porsche 2-3 biji. Porsche, Ferrari pun ada. Confirm millionaire. Confirm millionaire. Kita nak jaga Alza pun susah. Dia boleh ada Ferrari. Okay, aku punya timer dah kosong pun. Penat juga. Terima kasih. Just go. Just go. Okay, alhamdulillah.
So kita on 6 seater masih. Tengoklah macam mana pink. Okay, alright. Okay, kita berhenti sekejap sini dekat Malar Bistro tepi jalan. Betulan ada parking tadi. Jam 11.54. Timer aku pun dah kosong. Kilometer 83.4. Hari ni dia bagi kita Chan. Kita review lah. Alright, itu kita punya review 132.9. 4 job. Alhamdulillah. Okey, kita gerak. Aku nak top up minyak dulu. Pergi Shell Sri Atamas. Tadi ada satu job masuk, pergi MRT TTDI. Aku tak accept lah. Malas nak pergi area tu. Cuaca panas guys. Sini ada nasi lemak burung hantu. Cuaca panas guys. Kita gerak. Gerak ke area rumah. Aku nak bayar bilai. Malah jangan bayar bilai. Panas. Okay, pink 6 seater ni sendu guys. Cuaca panas. Jadi mungkin nanti bila streak dah on, aku akan pancing just grab lah. Ambil satu job untuk timer jalan. Baik, aku dapat ping ni tadi dari kawasan area Greenview tu. Jalan 10.40. Jalan 10.40 pergi ke Lakeville. Banyak juga job yang aku cancel. So drop off RM9. Dia bagi aku 10. Harus dibagi 5 star. Harus. Okay, aku nak menyidai. Kita on the way balik rumah. Nak bayar bilai. Okay, aku pancing tadi. Aku dapat job ni lagi. Dari Bram Mall, ambil saja kecil-kecil. Pergi Metro Pedan Timur. Tapi tak berapa adil lah harga ni. Harga yang menyebabkan orang semua nak pergi KLIA sekarang. Itulah dia. Sengit rupanya. Wah, steady dia ni. Ada kereta sport lagi dekat atas. In 80 meters, turn left onto Jalan Jamu. Ada kereta sport lagi dekat atas. In 40 meters, turn left. Alright. Kita pergi Bram Mall. Continue for 300 meters, then turn right onto Lorong Jambu. There is a bumpy road in 50 meters. Please drive safely. Cuaca panas ni baru redup.
Tadi patut aku berhenti belakang Bremol di pancing. Aku pancing guna on off tu. Itulah namanya pancing. 80 meters, turn right onto Lorong Jaguar. In 40 Janganlah meters, ikut turn right. Aku memancing, dapat ikan kecil. In 90 meters, turn left onto Jalan Jaguar. Mana tahu pancing punya pancing, nah masuk KLIA. Begitulah dia guys, harga tu. Sebab itulah orang sekarang ni sampai 2,000 buah kereta di airport. Mungkin request ni bertambah jugalah. Request tu ada bertambah. Arrived at your destination. Mana kau yang Nguyen namanya, Nguyen. Ini Nguyen kah? Ini Nguyen. Drop off Nguyen dekat sini, Metro Perdana. RM8 cash. Dia bagi aku 10. Alhamdulillah. Terima kasih Nguyen. Nak pancing lagi ke nak balik? Aku saja nak sambung sikit-sikit. So aku dapat job ni. Just grab aku pancing-pancing tadi. Fadason pergi ke Bremol balik. Aduh. Alright, let's go. Okay, kita drop off customer ni dekat Bremol. Aku suka drop off dekat pintu belakang. So drop off, proceed. Grepe. Aish, apa ni? Apa ni? Aku nak tekan dia 5 star jadi ni pula. Alamak. Arriving in 11 minutes and 2 Kacau. Aku belum juga balik. So aku ambil job ni tadi. Kiara East Suite. Pergi ke Jalan Sentul, Pasar Sentul. 200 meters, turn right at the traffic light. 6-seater, harga jahatnya harga ni. 200 meters, turn right at the Baik, kita drop off customer ni dekat Pasar Sentul. Drop off RM18.20. Okay. Aku patah balik U-turn. Aku heran aku punya timer tidak bergerak ni dari tadi ni. Hai, kacau betul. Sebab aku ada kena pause 2 kali kena pause. Aku cancel job kena pause lah. Bila kena pause, timer kita tak jalan. Kacau betul. Jadi job ni tadi aku ambil. Aku nak tengok sama ada timer aku boleh gerak ke tidak. Masih juga sangkut. Jam sekarang 3.37. Kalau ikut timer, aku akan habis dalam 3.46. Kacau betul. Aku call help center untuk berkenaan dengan timer tu. Sebab dulu pernah berlaku macam ni. Aku tak layak nak dapat streak bonus. Jadi itu yang aku call. Tak best lah. Kita nak tahu kenapa.
Okay. Grab Driver Center Johor. Sampai ke Johor. Dah lah kita tengah driving. Aduh. Grab Driver Center Johor. Cik, Cik dekat sini saya dah check, tak ada masalah apa-apa Cik. Intake Cik tu dah bukan Cik. Oh ya ke? Cuba kalau Cik dah masih dapat dia punya streak tu, cuba Cik restart balik app Cik tu. Okey, baiklah. Saya try ya. Selain ni ada apa-apa boleh bantu lagi Cik? Okey, itu saja. Okey Cik, terima kasih sudah menelpon. Jika Cik puas hati, Cik boleh request 5 untuk makan dan 1 untuk sebaliknya. Terima kasih Cik, ada di mana ya. Terima kasih. Bye. Safe. Dia kata tak ada masalah. Tengok masih stuck pukul 7.72 minit. 3.46 sepatutnya habis. Sekarang dah 3.51. Ini kalau orang Cina cakap ngaiti. Apa boleh buat. Okey, aku akan off ni dulu. Tengok, aku bukan setakat tutup aplikasi ya. Aku siap restart aku punya phone lagi. Masih lagi stuck. Kacau betul lah. Kalau aku tahu macam tu, bagus aku sidaikan dia orang kan. Dari tadi ni aku buat job lah. Aduh, masih lagi sangkut dekat 72. So aku balik dululah. Aku nak bayar bil air. Alright, let's go. What to do? Guys, pandai hilang ni guys. Pandai hilang pun. So kilometer aku 128.4 jam. Sekarang pukul 4 petang. Dan aku mendapat RM166.50 8 job. Alhamdulillah, syukur. Masih gagal. Not qualified katanya. Masih gagal guys. Bergegar tangan aku. Kacau. Alright lah, tak apalah. Baiklah guys, itu sajalah vlog kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Sorry ass DJ. Subscribe.